So ini dia produk terbaru daripada Nanlite. Nama dia Pico. Comel kan? Ini kali pertama aku ada lighting yang saiz compact tapi skrin dia jenis full color macam ni. Tapi bukan tu je ada, korang boleh connect ke apps nama dia Nanlink atau Nanlink. Sini macam-macam bro, korang boleh setting. Selain korang boleh kawal dari jauh, dia ada extra function iaitu save as preset. So benda ni sangat mudah lah. Bila korang dah save untuk kill light, feed light, backlight, dengan satu klik je settle masalah korang. Sebab benda ni kau tak perlu nak setting menu atau tercari-cari terkinjal-kinjal. Dengan satu klik mampu mengubah anda. Acewah. So ini packaging dia, simple and mingle. Dalamnya ada dua je, user manual dan last yang comel dan padu, lighting. So untuk dari segi design, aku suka button yang sangat clicky, material jenis ABS memang tak lasak. Lepas tu korang dah siap dapat kosyo, ada skru juga untuk letak kat tripod, and base dia ni jenis magnetic. At the same time korang boleh juga pusing-pusing macam ni, senang nak adjust. Sama juga dengan diffuser dia, jenis magnetic juga, nice. So kat sini sama je macam lighting yang aku pernah review. Ada CCT, color temperature dari 2700 Kelvin sampai 7500 Kelvin. Ada HSI juga untuk RGB light. Sama je macam yang lain, boleh pilih ikut warna yang korang nak. Cuma dalam apps ni advance sikit. Kalau korang nak lampu tu ikut tema, pointkan aja kamera korang ke color lighting yang korang nak, terus dia akan ikut sama atau similar dengan dia. Maybe korang tak tahu itu color apa, malas nak cari, pointkan aja, settle. Dan last sekali effect, ni macam biasalah, creativity untuk video yang korang boleh buat atau drama lah. Cuma dalam apps ni korang boleh setting speed setiap effect tu atau function yang tersedia setiap effect yang ada. Nice. So bagi aku memang best ada lighting dari Nanlite ni. Boleh bawa ke mana-mana, color lighting pun true tone, price dia pun not bad. So kalau korang berminat, link ada dekat bawah. Bye.